Hi guys, dah lama aku tak buat vlog sebab aku insecure. But never mind, hari ni aku buat vlog. Hari ni aku nak pergi Japan. Tengah packing. Let's go. Ini airport outfit aku. Aku beli dekat Club 21. Brand Essential. So ni outfit aku. Daripada atas sampai bawah Essential. Sumpah selesa gila. Fear of God. My God is Allah. So I fear to Allah lah. Kalau siapa-siapa yang tengok ni bukan Islam, fear to your God lah. Bye Toby. Maaf. Maaf. Maksudnya bye-bye. So kita dah check in. Jomlah kita ke Japan. Aku lupa nak cakap tadi aku ke airport. Nanti dah check in dah. Nak makan-makan first. Kalau tak masuk dalam kita punya personal private account. Masalahnya dia tak ada. Asal dia buat dah. Asal private. Yeah. Kalau I merentan kan ke public juga. Sekarang kita dah sampai airport. Aku nak basuh muka sikit. Tapi tu lah pencuci muka aku kat dalam luggage. Let's go. Hi guys, sekarang kita dalam train nak ke hotel Narita ke hotel kita orang 65 km. Sebab ke hotel kita orang betul-betul tengah Tokyo. Selalu Haneda dekat dengan Tokyo 35 km je. Ni Narita, airport lama dia orang. So 65 km. Aku cari kereta semua tak nak ambil sebab jauh. Kita ada Rihanna kat sini dengan Azwan. Ni kalau korang nak makan roti, lebihan roti kat sini lah. Lebihan. So kita orang dah drop off kita orang dah drop off our luggage dekat hotel. Aku gagap lah kat sini. Now kita nak jalan-jalan. Aku nak pergi potong rambut. Tapi rambut aku macam okey lah sekarang. Tapi macam tak kena dengan aku. Aku nak botak. Tak, dia ada awkward length. So kita nak pergi lunch dekat one of the halal restaurant here. Nama dia Halal Wagyu Ramen. Adalah 2 km dari sini. Kita kena ambil train. By the way, sekejap. Bersih lah kan. Walaupun kita orang duduk pedalaman. Kalau kat Malaysia ni macam kepung lah. Selayang macam tu. Bersih kepung dia. Hari ni temperature 19, 20 like that. Tak adalah sejuk pun. So ni kita kat dalam train. Yang penting bau ketiak Jepun siap. Tak tahulah macam mana nenek moyang aku dulu handle ketiak-ketiak Jepun ni kat Malaysia yang berpeluh 24 jam. Dia bau wasabi. So kita on the way there. Cantik tempat ni. Yang bestnya Jepunnya kan. Kau tengok curuk-curuk bangunan pun bersih Sampah tersusun. Walaupun curuk-curuk bangunan, ya, macam kalau kat celah-celah brickfield tu kan, kalau kita dah nampak sampah. Tak ada satu pun. Tak ada. Salah, kita kena turun tangga. Kita nak makan kat sini. Bawah-bawah ni pun jadi ya. Tu dekat sini. Kedai dia macam seram ya, dalam-dalam. Yes, kita dah sampai. Tak adalah doji dia macam kalau kau pergi seorang kau takut. Yes, kedai dia ada tempat semayang. Ni sejadah. Ni tu tempat ambil wuduk. Sejengkal sekarang ke? Tak apalah. Sejengkal ke syurga. Okay. Okay. Let's try.
dua. Goreng. Tadi appetizer, now kita dah ada kita punya ramen. Yang punya wagyu apa tah? Imam punya wagyu yakiniku. Apa tadi? Shotun ke? Aku lapar dah. Cair di mulut. Rebung. Wagyu. So now sekarang sekarang pula. Sekarang aku nak pergi dodongki dia. Aku nak beli gunting rambut sebab aku tak boleh tengok rambut aku ni. Lepas tu kalau Hasif nak potong rambut kat kedai kan mahal kan. Baik aku beli gunting rambut tu, aku botak sendiri. Sekarang aku dekat dodongki. Aku tak boleh record barang-barang kat sini tapi aku boleh record diri aku. So ni aku beli. Aku nak potong rambut je lagi. Dengan mask aku nak tidur. So kulit aku macam need hydration, need moisturize. Aku memang manja sikit. Nampak lah dia nak cakap aku soft boy apa ke. Now kita nak tengok sakura. Harap sakura masih ada. Now kita kat garden dia. Tak dapat nak experience sakura kat sini. Tapi tak apa, at least hari tu aku pergi Korea, aku dapat tengok sakura. Tapi kau faham kan, aku nak tengok sakura dekat Jepun, bukan Korea. Ada blossom. Okay, ni bermaksud dia nak kita datang lagi tahun depan. At the right time. Oh, lah tu. Ni adalah sakura ujung-ujung tu pun bukan sakura betul, keturunan ujung-ujung. Dia macam 2 papat, 3 papat sakura. Jadi korang, aku bagi tahu korang kalau korang nak tengok sakura dekat Japan, kan, kalau korang nak tengok sakura dekat Japan, korang datang dalam bulan berapa baik sakura? Bulan 3. Ujung bulan 3 macam tu. Dia ujung winter. Kau jangan pergi spring. Spring dah musim bunga. Bunga lain, bukan bunga sakura. Sakura ni ibarat pembukaan segala pembunga dia. So this is my room for tonight. Oh, lovely. 600 lebih, dah dekat 700 for this. Kalau kat Malaysia aku dah dapat besar. Ni sempit ya, tapi tak apa pun kita kena sentiasa bersyukur dengan rezeki Allah SWT. Betul tak? Okay, jom kita bersiap sebab lagi nak keluar. Yang penting aku nak potong rambut jap. What the fuck? Cinta
Ni aku dah mandi tau tadi. Lepas tu aku salin baru. Lepas tu kita pakai baju sama, kita keluar malam nanti. Lepas tu gosok gigi. Aku tak boleh sebab tadi gerak daripada airport pukul 1 pagi sampai pukul 8 tadi. So seharian tak mandi. Tak boleh aku kena mandi. Orang kata double cleansing. Tak handsome tak apa. Tak handsome tak apa. Janji hygiene. Selalu aku pakai Lumi tau. Ni aku nak try Beauty of Joseon. Let's go. Tak ada sampai telinga kan. Jom kita pergi Skytree. Let's go. Sekarang kita nak ke Tokyo Skytree. Makin maghrib ni ya, kat negara orang dah keluar. Dia orang hang out. It's giving Charex. Oh. Gila bab. Jom kita masuk. Okay, tadi kita salah. Ni kita masuk entrance baru. Ni kat sini. Ni apa benda ni? Kita dah secure tiket kita. Nah, seorang ambil seorang satu. Thank you. Let's go. Adalah tengok modern kan kat sini. Wah. Cantik weh. Boleh lah. Walaupun feeling nak apa, kononnya nak, kau tahu tak yang Japan tu kan, apa, Shibuya Sky. Salah, aku pergi book Skytree, bukan Shibuya Sky. Kalau tak dia escalator dekat dengan view. Tapi ni okey lah, Alhamdulillah. Kau lompat-lompat jaya jatuh seorang. Wah, meriah. Ada makan-makan kat sini. Terus sekarang kita tengok jual-jual dia street food. Dia dekat Tokyo Skytree ni. Aku tahu kat sini akan overpriced. So I don't think aku akan makan kat sini. Kena cari kat tempat lain. Street food yang kat luar tu lagi murah aku rasa. Tapi for the vibe kan, why not? Ni aku nak tunjukkan tong sampah dia. Kau cari kat tempat lain tak ada. Kat sini ada orang jaga. Love. So sekarang kita kat Ginza. Jalan-jalan Ginza. Kau boleh cari makan kat sini. Let's go. Jom.
Hai, kau tengok muka aku dah rupa kusam-kusam lansat. Aku dah tak larat. So now, we heading back hotel. Dah puas cek makan. Rupanya kita orang lambat tutup semua daripada Skytree ke sini. Okay, sekarang kat bilik kawan aku, bukan bilik aku. Sebab kita orang nak plan besok punya trip nak ke mana. Ini muka aku minyak weh. Yang ni yang tadi aku beli dekat Family Mart. Sayur-sayuran. Ni seaweed, ada tofu. Lepas tu ada edamame. Lepas tu ni memang dia punya seaweed. Yang ni sayur-sayur saja. Okay, dia jamin halal, tak ada babi, jangan risau. Kita ada grated veggie dressing. And then kita ada green perilla oil free dressing. Okay. So begini rupa dia. Okay. Begini. Aku campur lagi satu ni. Dengar tak? Azwan? Beng-beng yang Daisy semua. Mahal juga. Ruang tamu tu ada 2 tau. Satu yang boleh